karakteristik nombor 5. Apakah yang menariknya dengan orang nombor 5? Orang nombor 5 ni adalah nombor di tengah-tengah antara 1 sampai 9. Dan orang nombor 5 ni agak ekstrim. Kenapa kita cakap macam tu? Sebab mereka sangat tegar terhadap pendirian mereka. Kalau nak sebut kasar sikit, mereka sangat-sangat keras kepala. So, nombor 5 punya orang, mereka akan berada di keadaan yang sangat ekstrim. Sama ada sangat baik atau sangat teruk. Disebabkan mereka sangat tegar terhadap pendirian mereka, apa yang mereka percayai. Kalau apa yang mereka nampak adalah jalan yang betul, mereka akan sangat-sangat bagus. Kalau apa yang mereka nampak tu adalah satu jalan yang sangat-sangat tidak bagus, tetapi mereka tak akan mendengar orang lain punya nasihat, tapi mereka tetap percaya, kehidupan mereka akan sangat-sangat teruk. Jadi, keywords dekat sini, orang nombor 5 ni, korang kena banyak berilmu, kena banyak belajar supaya apa yang ada dalam sini lebih luas dan korang tak akan terperangkap dalam satu pemikiran yang terhad. So, nombor 5 punya orang adalah orang yang agak karisma. Mereka ada sense of humor yang agak tinggi. Mereka ni agak kelakar lah sebenarnya. Dan mereka ni sangat sukakan kebebasan. Mereka tidak suka atau tidak gemar untuk bekerja dengan orang, makan gaji lama-lama. Ada tak orang nombor 5 kat sini? Betul tak apa yang saya katakan? So, macam mana kita nak deal dengan orang nombor 5? Sekiranya bos korang nombor 5, bini dan suami korang nombor 5, anak korang nombor 5, macam mana korang nak deal dengan orang nombor 5? Kita sambung dengan video-video seterusnya. In case korang tak tahu macam mana nak kira, dapatkan nombor akar dekat sini. Kion sudah tag video dalam caption video yang Kion buat semalam secara telitinya. Okey, boleh cari dekat caption. Nombor 6 pula macam mana? Jom kita nantikan di video yang seterusnya.